Saya pernah masuk Jabatan Perdana Menteri, JAKIM, Pasal C, Jabatan Custom lah, Immigration lah, apa segala benda. Yang semua jabatan kerajaan yang berpusat di Putrajaya tu, semua saya masuk. Dari situ, kita dah ada pengalaman tau. Pengalaman macam seronok. Yang saya tahu zaman tu lah, produk arwah Datuk Susilawati Novo Visage kan. Mak Datuk Ali Syukri, Bonda Rosita dengan produk Sendayu Tinggi. Itu orang-orang terawal lah. Dan salah seorang kawan saya, Datin Munirah, pengasas Natasha. Masa tu tak banyak lagi. Sebenarnya suami saya yang sarankan saya. Sebab dia nampak saya dah rajin kan. Dah naik share dah kan. Dah naik share dah. Dia pun kata, masa tu kita tengok kan. Yang mana buat produk kecantikan kaya raya ni. Jutawan semua ni. Kita pun macam ni. Macam mana ni aku nak jadi macam ni juga. Takkan nak tengok aja sampai bila nak angkut meja ke hulu ke hilir masuk Putrajaya ni. Dengan sewa RM50 sehari ni. Aku pun nak pakai Ferrari juga. Nak pakai juga Maserati. Suami saya kata, dia boleh cari supplier. Yelah, husband saya kan orang bijak. Jadi dari situ mungkin dia Google, dia dapatkan supplier. Bahan test dia adalah saya. Bila dia dapat sampel produk tu, dia bawa balik, dia cakap macam ni, Ma, pakai. Apa ni? Tak ada brand kan? Pakai dulu. You nak jadi pengasas produk kecantikan kan? Dia cakap. Tapi saya masih meniaga lagi masa tu yang buka-buka meja apa semua kat Putrajaya tu. Suami saya berhenti kerja dan fokus betul-betul nak buat produk kecantikan. Maka terlahirlah dengan nama Tia Emilia produk kita.